Selamat memancing semua. Saya Pak Long, seperti biasa, akan membawakan ramalan Clef yang paling dinanti-nantikan. Hari ini, kita akan menyelami prospek memancing untuk hari Isnin, 27 Oktober 2025. Ini bakal istimewa. Kita akan lihat cuaca yang stabil dan fasa bulan yang sedang membesar mempengaruhi kelakuan ikan di perairan kita. Kerana saya akan kongsikan strategi dan tip paling mujarab untuk hari ini. Jadi, jom kita siapkan joran prognostik spesies ikan dan taktik memancing. Untuk hari Isnin yang cerah ini, kita akan fokus kepada beberapa spesies yang dijangka aktif. Ikan haruan toman snakehead. Di mana hendak mencari ikan haruan atau toman memang kegemaran ramai. Dengan tiada hujan dijangka, air sungai dan parit tawar akan kekal stabil. Carilah mereka di kawasan berstruktur seperti rumpai air tebal, celah-celah kayu mati atau di bawah kanopi pokok di tebing sungai dan parit. Mereka suka menyergap mangsa dari tempat persembunyian. Umpan yang disyorkan. Umpan katak tiruan froggy lure atau soft plastik berbentuk cacing dan ikan kecil akan menjadi pilihan utama. Hantaran tepat ke kawasan rimbun dan karawan perlahan adalah kunci. Jika air sedikit keruh akibat hujan beberapa hari lepas, buah selaman cetek juga boleh diguna. Pastikan anda gunakan joran casting dengan tali kuat kerana mereka melawan dengan ganas. Ikan siakap baramundi. Di mana hendak mencari? Siakap adalah raja muara dan perairan payau. Dengan air yang stabil dan tiada hujan dijangka, mereka akan lebih berani mencari makan. Fokuskan usaha anda di sekitar struktur seperti tiang jambatan, reba-reba kayu di muara sungai atau di kawasan bakau ketika air mula pasang atau surut. Mereka gemar menunggu mangsa di tempat strategik dengan arus sederhana. Bau-bau, umpan yang disyorkan. Umpan hidup seperti udang hidup atau ikan anak gelama memang pilihan terbaik. Jika menggunakan umpan tiruan, gewang minnow atau soft plastik berukuran sederhana yang meniru ikan kecil sangat berkesan. Teknik casting dan jigging ringan di sekitar struktur akan membuahkan hasil. Gunakan joran spinning atau casting bersaiz sederhana dengan tali sulam yang sensitif. 3. Ikan jenahak snapper. Di mana hendak mencari? Bagi peminat air masin, ikan jenahak adalah buruan yang sangat lumayan. Dengan suhu air yang stabil dan tiada gangguan hujan, mereka akan aktif di dasar. Carilah mereka di kawasan berstruktur bawah laut seperti tukun tiruan, bangkai kapal atau unjam. Jenahak juga boleh ditemui di kawasan dasar berbatu atau berpasir yang berhampiran dengan struktur. Umpan yang disyorkan. Umpan sotong hidup atau hirisan ikan selayang segar adalah umpan kegemaran jenahak. Teknik bottom fishing, memancing dasar dengan perambut tunggal atau dua mata kail, serta batu ladung yang sesuai dengan arus. Penggunaan kekili bait casting atau spinning bersaiz besar dengan tali utama yang kuat sangat penting untuk menaikkan ikan ini dari dasar. Cuba juga teknik jigging perlahan dengan jig bersaiz kecil hingga sederhana. Analisis kondisi asas teori cuaca. Dan untuk 27 Oktober 2025 di Malaysia, di sekitar ibu kota Kuala Lumpur menunjukkan hari yang cerah, tiada hujan dijangka sepanjang hari. Suhu dijangka berada di antara 24 darjah Celsius pada waktu pagi dan malam, boleh mencapai hingga 34 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Tekanan atmosfera dijangka stabil tanpa perubahan mendadak. Angin dijangka bertiup perlahan hingga
sederhana, tipikal untuk iklim tropika. Keadaan cuaca sebegini sangat baik kerana ikan tidak perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan air secara drastik, menjadikan mereka lebih aktif mencari makan. Suhu air. Berdasarkan ramalan cuaca tanpa hujan yang ketara, suhu air dijangka kekal stabil dan panas, mungkin sekitar 28 hingga 30 darjah Celsius. Suhu air yang konsisten ini menggalakkan aktiviti metabolisme ikan, membuatkan mereka lebih aktif berenang dan mencari makanan. Jika berlaku sedikit hujan pada hari-hari sebelumnya, ini mungkin membantu mengalirkan lebih banyak makanan ke dalam air, meningkatkan peluang clef. Fasa. Untuk 27 Oktober 2025, kita berada dalam fasa anak bulan membesar, waxing crescent. Bulan akan diiluminasi sekitar 29%. Dalam kepercayaan pemancing, fasa ini sering dikaitkan dengan clef yang baik. Pasang surut yang tidak terlalu kuat atau terlalu perlahan antara air mati dan air besar pada fasa anak bulan membesar ini sering dianggap ideal untuk memancing kerana ikan cenderung keluar dari tempat persembunyian untuk mencari makan dengan lebih berani. Aktiviti ikan secara umum. Bulan Oktober di Malaysia sering dianggap sebagai musim peralihan. Dengan cuaca yang stabil seperti ini, banyak spesies ikan air tawar dan air masin dijangka berada dalam keadaan aktif mencari makanan. Kita mungkin akan melihat ikan pemangsa seperti siakap dan haruan lebih agresif, manakala ikan dasar seperti jenahak juga akan aktif. Ini adalah masa yang baik untuk mencuba pelbagai teknik memancing, dari casting di payah bakau hingga bottom fishing di perairan dalam. Penilaian clef. Berdasarkan analisis cuaca yang stabil, suhu air yang konsisten dan fasa anak bulan membesar, saya menjangkakan clef ikan akan berada pada tahap baik hingga sangat baik untuk hari Isnin ini. Kestabilan ini akan mengurangkan tekanan pada ikan dan menggalakkan mereka keluar mencari makan. Jadi, bersedia untuk pertarungan yang mendebarkan. Baiklah kawan-kawan, itu dia ramalan clef untuk 27 Oktober 2025. Jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk keluar ke air. Ingat, niat yang baik, persiapan rapi dan sedikit kesabaran pasti membuahkan hasil. Semoga kalian semua dapat strike yang padu. Akhir kata, niat saya hanya satu, ingin kalian semua lebih berjaya di air. Jadi, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ini dan kongsikan dengan rakan-rakan pemancing yang lain. Ada pertanyaan atau pengalaman clef yang nak dikongsi? Tinggalkan komen di bawah. Saya suka dengar cerita kalian. Ni hujung minggu hari tu korang pancing. Apa umpan killer korang? Jom kongsi. Ni Pak Long doakan ni hoster ni Che Shui. Semoga dapat ikan banyak kawan-kawan. Sampai jumpa di video seterusnya.